Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak cerita tentang satu watak. Watak dalam politik Malaysia. Watak yang aku kira sebagai hampeh. Kita dia, memang hampeh. Kita. Aku kenal watak ni sebab, yalah, pernah sekali lepak dengan dia. Bukanlah sekali, beberapa kali lepak dengan dia. Pernah sekali berada dalam satu event yang berada dengan dia. Jadi, banyak kali lah. Kemudian, yalah aku kenal masa dia belum glamour lagi. Masa dia sebagai student lagi. Dan dia pun dipecat daripada UPSI masa tu, cerita dia. Siapa itu? Ialah Timbalan Menteri Belia dan Sukan, iaitu Adam Adli. Okey, masa ni zaman-zaman Khalid Ismat pun lepak dengan aku, Adam Adli lepak dengan aku, ramailah cerita dia. Zaman-zaman bersih 1, 2, 3 dan sebelumnya lah cerita dia. Okey, satu benda dengan Adam Adli ni ialah dia kononnya masa tu memperjuangkan nasib student, memperjuangkan perubahan, islah dan sebagainya. Aku perhatikan, sialah sebab aku masa tu ada dekat dalam event sebagai pemerhati. Jadi aku tengok dia punya perwatakan, dia punya apa ni, kerja buat dia, apa ni, dia bukan kerja buat, dia punya style dia, dia punya cara interaksi dengan orang, dia punya semangat membaranya. Masa tu aku cakap kat kawan-kawan lah. Aku cakap kat kawan-kawan ramailah masa tu. Termasuk Isyamuddin Rais sekalipun. Aku cakap, ini ada potensi lah untuk dikembangkan akan datang. Masa tu, ini masa tu cerita dia. Tapi bila bila dalam proses tu, banyak kali lah tribulasi dan sebagainya. Dia pun menonjok ke depan, kena tangkap dan sebagainya. Okey, cerita dia. Mesti korang tanya, kenapa aku tak pernah kena tangkap? Itu trik yang menarik, soalan menarik. Sebab aku siapa, okey? Aku siapa, jadi tak perlulah tangkap kan, cerita dia. Okey, balik pada cerita tadi. Tiba-tiba pada 2018 dia tak menonjol lagi, dia tak dapat lagi jawatan, cerita dia. Tapi pada 2022 bila Anwar Ibrahim membentuk kabinet dengan kerjasama AMDAP, dia panggil, cerita kita panggil AMDAP lah, sebab bila UMNO dengan DAP sanggup bekerjasama, sebelum itu dia kata, UMNO kata, Zahid Hamidi kata, no DAP, no Anwar, cerita dia. Dan dia masuk kata, bolehlah terima DAP, boleh terima Anwar, cerita dia. Jadilah AMDAP, masuklah PHBN. Okey, tak apa, itu cerita PHBN. Dan Adam Ali dilantik jadi Timbalan Menteri. Timbalan Menteri KBS, Kementerian Belia dan Sukan lah, cerita dia. Jadi aku tengok dia punya gerak kerja, dia punya sebagainya, nampak macam mandom, nampak macam apa yang dia bawa masa krisis-krisis jalanan, demonstrasi jalanan semua, apa yang dia cakap sebelum dia memegang jawatan Timbalan Menteri, satu apa pun dia tak buat. Dan dia terbalik pula cerita dia. Dia mengecam pihak-pihak yang still kekal dengan semangat yang sebelum berkuasa tu dia, masa zaman jadi pembangkang gitu dia. Dan sekarang ni dia kata, baru ni dalam wawancara dengan Utusan Malaysia, dia mengatakan dia tak heran dengan orang punya kritikan. Dia kata pergi hak pergi. Padahal dia kata dia pergi mampus lah, dia kata dengan korang punya kritikan. Sebab apa tau? Sebab apa? Sebab ni cerita macam ni. Sebab dia tak peduli pun semua kritikan tu, sebab dia duduk dekat jawatan Timbalan Menteri, cerita dia. Habis penggal ni, cerita dia, dia tetap dapat pencen Timbalan Menteri. Dengan segala perks dia yang ada, cerita dia. Benefit-benefitnya, cerita dia. Apa dah hal tak berkuasa pun still. Dia kerja pun tak ada, cerita dia. Faham tak maksud aku? Dia tak layak untuk masuk kerja, cerita dia. Jadi dia dapat jawatan Timbalan Menteri, itu satu benefit bonus kat dia, cerita dia. Jadi kalau pun dia tak terus jadi menteri pun, Timbalan Menteri pun lepas itu, lepas habis katalah pada PRU 16 tumbanglah kerajaan ni, dia tetap mendapat pencen. Kau tak pampat pencen sampai mati je. Kau nampak tak? Best tak best? Itulah. Itu yang orang kejar yang itu bang. Perk-perk yang macam tu bang. Cerita dia. Jadi dia peduli apa orang kritik dia pun. Tak ada hal kat dia. Sebab apa? Aku dapat gaji. Kau kritik aku, kau dapat apa? Dia kata, pergi mampu kau lah, cerita dia.
Tapi bila dia jadi pembangkang, dia akan bawa balik cerita-cerita tu. Cerita dia. Dia bawakan kononnya, wah kita lah perjuangkan rakyat, perjuangkan student, perjuangkan mahasiswa, perjuangkan PTPTN lah apa. Maknanya naik sekali balanya tu dia. Itu style dia, cerita dia. That's why bila aku bercerita tentang ahli politik ni, aku ada wujud daripada 1996, 97 dalam arena kancah politik Malaysia. Aku sentiasa berada dalam event-event. Jadi tugas aku ialah apa? Memerhati dan merekod. Merekod, merakam. Jadi aku tahu siapa. 99.9% tak boleh pakai. Ahli politiknya semua tak boleh pakai, hipokrit dan sebagainya. Yang 0.1% tu dah meninggal dunia. Kau faham tak? 0.1% ahli politik yang bagus ni dah meninggal dunia cerita dia. Yang ada hampir. Kau sanglak tak kira apa pun, cakap hari ni lain, cakap esok lain cerita dia. Tak boleh pakai. Jadi kalau kau nampak mereka melompat-lompat masa berguling-guling lah sebagainya, macam-macam lah lantang masa jadi pembangkang kan. Kau tengok masa mereka jadi kerajaan. Mereka jadi hancur, tak boleh pakai. Contohnya macam Adam Ali cerita dia. Sebaik kali Ismah kawan dia tu tak dapat jadi somebody dalam politik lah, macam dia menteri ke apa sebagainya. Kalau tidak sama je hasil dia. Kalau Ismat cerita dia. Siapa lagi? Mamai cerita dia. Bila mereka bersuara lantang masa jadi pembangkang. Tapi bila jadi kerajaan, tak boleh pakai. Sama pula yang mana jadi kerajaan, dulu tak boleh pakai. Bila jadi pembangkang, kamu main lantang suara. Kan? Contohnya macam KJ, lantang suara dia. Masa dia jadi pembangkang. Syahril tu cerita dia. Lepas tu siapa lagi? Isyam Jalil, lagi siapa lagi? Tun Faizal dan sebagainya. Bila jadi pembangkang, bukan main jadi juara. Kan? Bila jadi kerajaan, tak boleh pakai. Sama juga, bila terbalik, benda tu terbalik. Bila kau jadi kerajaan, kau main. Jadi, bila jadi pembangkang, kau jadi lain. Gitu dia. Totally. Memang itulah lumrah dunia. Gitu dia. Aku tak boleh nampak seorang pemimpin yang betul-betul berjuang, tak kira lah pembangkang ke, jadi kerajaan ke, melainkan seorang yang aku nampak. Konsisten. Aku tengok anak muda ni konsisten. Dia berpotensi untuk menjadi satu watak yang besar dalam politik Malaysia. Memang konsisten. Aku nampak dia. Masa dia jadi pembangkang pun konsisten. Masa dia jadi menteri pun konsisten. Tak? Masa dia jadi menteri. Menteri Belia dan Sukan. Siapa tu? Syed Saddiq. Aku respect dengan dia. Bukan aku setakat ni. Kalau dia berubah dan sebagainya tu, yes, aku macam ni konsep aku simple. Kau tak betul, aku cakap tak betul. Kalau betul, aku cakap betul. Aku tibai semua sekali. Tak kira parti mana sekalipun. Sama dengan PAS juga. Yang mana tak betul, tibai tak betul. Masa jadi kerjaan, cakap lain. Masa jadi pemakan, cakap lain. Sama juga cerita dia. So, jangan kata aku bias mana-mana. Tak. Aku tak bias mana-mana pun. Aku tibai semua. Tak boleh pakai, aku cakap tak boleh pakai. Tapi macam Syed Saddiq ni, aku rasa ada potensi lah. KJ memang ada potensi untuk jadi Perdana Menteri satu masa nanti. Atau Syed Saddiq lah cerita KJ lah. Tapi kadang-kadang dia ni pun tak konsisten juga cerita dia. Kan? Dia konsisten masa dia tidak ada jawatan. Dia konsisten lah. Tapi bila dia jadi kerajaan, dia jadi lain pula cerita dia. Dan aku harap Syed Saddiq tidak macam itu cerita dia. Aku harap Syed Saddiq kekal dengan istiqamahnya. Integritinya cerita dia. So, kita tengok dan lihat. Tapi balik pada cerita dia, Adam Ali, please lah. Kau tak payah nak sembang kat semua orang cerita dia. Kau payah sembang dengan rakyat-rakyat lain sebagainya. Kau memang tak peduli pun kritikan sebagainya. Sebab apa? Kau tak buat kerja pun. Tak apa cerita dia. Nothing. Kau tak buat kerja ke, tak buat apa-apa pun. Something yang menarik, menonjolkan diri kau pun tak apa. Sebab apa? Lepas habis penggal ini, kau tetap dapat mencen. Kau dah penuh satu penggal cerita dia. Apa masalah cerita dia? That's why kau cakap selalu. Kau cakap dalam wawancara ni, kau peduli apa cerita dia? Kau tak heran pun dengan kritikan orang. Sebab kau akan dapat mencen. Sebab itulah cerita dia. Okay? Ada lagi. Bye-bye. Kau tak boleh pakai dengan manusia. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.